Dalam aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan, RTM melakar pencapaian terbaru yang membanggakan. Ia menerusi pengarah bahagian program radionya, Saifuzaman Yusof, yang merangkul Anugerah Penak Emas Siri 2025 pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Peringkat Asia Prinsip Pencegahan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHPOP 2025. Saifuzaman menyifatkan anugerah yang diterima menonjolkan peranan penting RTM dalam menyebar luas maklumat mengenai kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Saya gembira, saya terperanjat sebab saya tak terfikir yang anugerah penak emas ni diletakkan atas nama saya. Jadi apa-apa pun tahniah kepada Jabatan Penyiaran Malaysia juga kerana di situlah tempat saya menimba ilmu dan juga pengalaman serta rakan-rakan yang lain. Untuk keselamatan dan juga kesihatan ni, kita sebagai media utama kerajaan, penyiar rasmi negara, penyiar rasmi nasional, kita kena sentiasa bersedia untuk semua bahan itu sampai ke setiap pelosok dan juga jurang masyarakat supaya tidak ada yang terkecuali dan sampai kepada semua supaya mereka dapat mengetahui apakah langkah kesihatan juga keselamatan dalam menangani hidup pada hari ini. Majlis Anjuran Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Industri Malaysia, MISHA, berlangsung di Putrajaya malam tadi.